kata apa bincang-bincang isu khilaf ni, maka tak pakai tudung pun kita tak ada engkar lah. Tapi benda tu clear disebut dalam Quran dan hadis. Dalam Quran dan hadis clear disebut. Maka sebab itu kita kata bukan semua khilaf itu boleh kita kata khilaf. Cuma saya tak setuju sebagai orang kata benda khilaf tak payah bincang panjang-panjang lah Syekh. Benda khilaf lah kena bincang panjang. Sebab dia khilaf. Benda tak khilaf tak payah bincang. Semua orang tahu dah tak khilaf. Ada orang bincang panjang-panjang salat wajib. Perlu bincang panjang? Tak perlu bincang, kerana salat lima waktu ni, salat wajib ni ijma'. Nak bincang panjang buat apa? Orang tahu dah. Benda khilaf lah kena bincang panjang, sebab kita nak tahu pendapat yang tepat daripada perbezaan itu. Tapi kadang-kadang bila kita tak bersedia nak bincang, orang ada ilmu, orang baca, orang buat penilaian, orang buat persediaan, so kita tak kerti nak bincang, nak balas balik. So itu alasan kita jangan bincang lah benda khilaf. Hang ni seorang yang malah. Kalau baca kitab-kitab fiqah, bab khilaf tu lah panjang bincang. Orang belajar kitab fiqh muqarin dekat universiti, fiqh perbandingan, dia akan bawa mazhab ni kata demikian, ini dalilnya, jawab pula dalil tu, jawab balik pada jawapan tu, lepas tu bawa dalil kedua. Mazhab yang tak setuju, bawa jawapan untuk jawab balik, untuk rad balik, ataupun untuk kritik balik dalil yang digunakan. Mazhab yang tak setuju, kritik balik kritikan yang dilemparkan. Jadi benda ni benda biasa. Orang belajar universiti, kalau tak ponting kelas, dia akan tahu benda ni. Kalau dia, tak, saya sebut betul ni, kalau dia selalu ponting kelas, dia takkan dapat perbahasan ni. Tapi kalau dia selalu pergi kelas, dia mengaji, dia baca kitab, dia faham apa yang dia baca, insya-Allah dia akan faham. Kenapa orang bincang isu khilaf lama-lama? Kerana kita nak cari pandangan yang tepat. Bahkan tesis pun macam tu lah. Mana ada orang tesis, saya nak tulis dalam mazhab Syafi'i saja. Dia mesti buat perbandingan. Dia mesti ada tarjih. Barulah dia layak digelar sebagai sarjana ataupun doktor falsafah. Bukan nak kata tinggi, tapi requirement untuk dapat doktor falsafah tu tinggi. Saya ditegur oleh seorang masa saya Viva. Saya ada bawa satu hadis. Lepas tu saya sebutlah hadis ni sebenarnya ulama' berbeza pendapat tentang statusnya. Saya sebut dekat nota kaki. Dia baca. Arab jangan main, nota kaki pun baca. Dia kata, saya sebut, Syekh Shu'aib Arnaud kata hadis ni dhaif, hadis ni hasan li ghairi. Albani kata hadis ni dhaif. Maka dalam isu ni pandangan Albani lebih tepat. Dia marah saya, dia kata pasal apa ikut Albani? Saya kata saya bukan ikut Albani. Saya memilih pandangan Albani dalam isu ni kerana Albani punya hujah kukuh. Saya bagi dah hujah kat bawah tu. Saya kata Albani tepat kerana ada seorang perawi nama dia Qabus, memang tak dikenali. Maka sebab tu hadis jadi dhaif. Syekh Shu'aib Arnaud tidak memberikan alasan kenapa dia kata hadis itu hasan li ghairi. Maka saya tak setuju dengan pendapat dia. Dia kata okeylah. Dia bukan boleh main taklid-taklidnya. Sebab kita nak dapat doktor falsafah dalam bidang hadis, maka setiap pandangan yang kita pilih perlu diberikan alasan. Tu kena bincang panjang. Tapi kalau memang hadis tu dah ada dalam Bukhari, nak bincang panjang lagi? Tak perlu bincang panjang lah, semua orang kata sahih, tak ada khilaf. Kita kena ubah benda. Mentaliti kita kena ubah. Bahkan kalau orang tak berani, kalau orang tak bagi kita bincang isu khilaf, kata tak payah bincang lah isu khilaf. Kalau tak bincang isu khilaf, tuan-tuan, kita kat masjid kita nak mengajar apa? Bab salat pun ada khilaf. Gerakan solat ada khilaf. Nak angkat takbir, lepas angkat takbir nak letak tangan kat mana? Kat dada ke, kat perut ke, atas sikit pada pusat ke, bawah pusat? Khilaf ulama. Okey, jangan bincang panjang, skip. Kacau lah. Kita mesti bincang lah, kerana benda tu khilaf. Itu pandangan saya lah kan. Saya tak bersetuju dengan orang kata benda khilaf jangan bincang panjang-panjang. Tak, kena bincang. Baru nampak ustaz buat kerja. Kalau ada ustaz nak buat apa? Engineer dia buat bangunan kan. Doktor dia jumpa orang sakit. Ustaz nak buat apa? Nanti orang kata ustaz tak buat kerja. Ustaz bincang benda khilaf. Baru nampak ada keilmuan sikit kan. Tapi tak bergaduh lah, kita bincang aja. Tapi heran tuan-tuan, tak heran? Beza pendapat di kalangan ustaz sampai gaduh-gaduh. Engineer, doktor ada beza pendapat tapi tak gaduh pun. Kan? Beza. Saya pun pelik. Tapi zaman saya belajar dulu, masa zaman degree saya belajar, ulama beza pendapat, guru saya beza pendapat, dia orang tak gaduh. Kat Malaysia ni gaduh. Kerana mungkin kita tak biasa beza pendapat kot. Siapa yang beza pendapat dengan saya, maka dia kira menghina saya. Kan macam tu.